Kisah pelita menakutkan. Janganlah kacau Mama. Mama tengah sibuk ni. Mama, ceritalah tentang sesuatu yang menakutkan. Tolonglah saya, Mama. Malam ni saya ada perjumpaan di rumah Giant. Saya mesti cerita tentang sesuatu yang menakutkan. Saya nak buatkan mereka betul-betul rasa seram dengan cerita saya lah. Baiklah, Mama akan cerita mengenai sesuatu yang betul-betul menakutkan. Pada masa dulu, ada seorang perempuan tua tinggal seorang diri di kawasan gunung. Dia tinggal di pondok. Perempuan tu macam Mama lah. Satu hari, sedang dia memasak makanan di dapur, tiba-tiba dia telah jatuh sakit. Dia terus terlantar begitu saja. Dari sehari ke sehari masa berlalu, sakitnya bertambah tenat. Akhirnya pada hari ke-7, dia telah pulih. Seperti sedia kala. Itu saja ke ceritanya? Yalah. Cerita Mama ni langsung tak menakutkan lah. Anak yang menakutkan ya. Orang tua itu begitu ketakutan dan telah makan nasi yang dimasaknya 7 hari yang lalu. Tak apa-apa lah cerita Mama tu. Doraemon, tolonglah ceritakan sesuatu yang menakutkan. Cerita yang menakutkan. Bila awak keluarkan cerita ini dan bercerita yang seram, ia akan berlaku seperti yang diceritakan. Masalahnya saya tak tahu nak cerita. Cerita dongeng pun boleh sebab kadang-kadangnya ada juga cerita yang menakutkan. Betul ke Doraemon? Ni baru betul-betul seram. Belum pun mula saya dah rasa seram. Saya tak rasa apa-apa pun. Cerita sesiapa yang paling menakutkan akan menjadi pemenangnya. Saya ada satu cerita yang menakutkan. Saya juga ada. Di atas meja tu ada 10 biji pinggan. Tanpa disedari, Okuku telah memecahkan salah satu darinya. Selepas itu, pada setiap malam di depan pintu pagar terdengar 1 pinggan, 2 pinggan, 3 pinggan. Tiba-tiba aja mereka terdengar bunyi perempuan masuk. Diikuti dengan bunyi. Pintu terbuka. Dia bawa pisau. Sekarang bayangkan, bila saja terpandang mukanya, rupa-rupanya dia tu tak mempunyai hidung dan mulut. Cerita ni semuanya saya dah pernah dengar. Sikit pun tak takutkan saya. Tak takut, tapi janganlah Nobita tu. Kenapa pula Nobita tu? Oi Nobita, sekarang giliran awak. Ceritalah cepat. Jangan sibuk. Saya tak mau. Sebab kalau saya cerita sesuatu yang menakutkan, awak semua akan takut. Apa yang awak cakapkan ni? Awak ingat kami semua akan takut dengan cerita awak ke? Ceritalah. Sudahlah, jangan buang masa. Cepat cerita. Sekarang Nobita akan cerita. Jangan salahkan saya kalau sesuatu terjadi. Ai, awak bawa lampu pelita ke? Masa dulu. Saya takut. Apa ni, bawa keluarkan lampu dah takut dah. Apalah awak ni? Disebabkan dia pecahkan pinggan yang berharga itu, dia telah dibunuh dan dihumbankan ke dalam perigi lama. Ai, macam dia tiru cerita saya je ni. Dengar tu sebiji pinggan apa pecah. Mana ada orang tinggal di rumah ni lagi? Alah, itu tikus tu. Janganlah semua takut pula. Sekarang teruskan cerita awak. Dah lantikan saja sebab ini alamat yang tak baik tau. Janganlah percaya, itu semua karut lah. Nobita, teruskanlah. Ya. Ah. Selepas itu di tengah malam yang gelap gelita, tiba-tiba aja lampu telah terpadam sendiri. Oi, apa ni? Agaknya lampu tu ditiup angin tadi. Tiba-tiba terdengar satu suara. 1 pinggan. 1 pinggan. 2 pinggan. 2 pinggan. Oi, Nobita, apa dia ni? Suara awak dengar tak? Apalah awak, itu cuma perasaan awak. Awak tak dengar kau pekak ke? Kami tak dengar apa-apa pun. Nobita, kalau awak buat macam ni lagi, awak dikira kalah tau. Ai, nasib. Dah mengata tempat aku geledah. Dari dapur sampailah ke sini. Tapi apa aku jumpa 90 sen aja. Sampaikan kat dapur pun aku dah pecahkan. Rumah ni tak ada apa ke? Terdengar bunyi kaki berjalan di ruang tamu.
hitam. Dan ia telah pun berhenti di depan bilik itu. Dan tiba-tiba pintu telah terbuka dan nampak sebilah pisau. Cepat aja saya. Tolong, saya tak mau tolong. Kan saya dah kata, cerita saya ni memang menakutkan. Saya ingat tak adalah seram macam ni. Baguslah, sekarang awak dapat jadi juara. Kalau boleh saya nak bawa keluar raksasa yang tak ada hidung dan mulut tu. Kereta tu masih menyala lah. Doraemon, saya rasa saya dah matikan tadi. Kau kata mama raksasa, kenapa pakai bedak ni?